Assalamualaikum semua. Kali ini Pak Long bersama Pak Ngah Khairil. Kami menaiki basikal menyusuri Kuala Lumpur. Kami menaiki MRT daripada Taman Connaught sampailah ke Kuala Lumpur. Kami tiba di stesen MRT Muzium Negara dan di sinilah mulanya ekspedisi basikal kami. Kami berhenti sebentar untuk menggambar di stesen lama ATM. Seterusnya kami berhenti di bangunan ikon iaitu Kota Absaman untuk mengambil gambar. Sempat juga kami berhenti untuk gambar bersama-sama ramai di bangunan DBKL. Kami teruskan perjalanan melalui lin khas basikal yang menyusuri Sungai Kelang. Terdapat sebuah gerai yang dibina di tepi laluan lane basikal ini, di mana situlah tempat berehatnya penunggang-penunggang basikal. Kami teruskan perjalanan sampailah ke Taman Tasik Perdana. Sempat juga bergambar di tasik ini, di mana terdapat sebuah air terjun yang sungguh cantik. Maka tamatlah ekspedisi Pak Long dengan Pak Ngah Khairil di Kuala Lumpur, sehingga kita berjumpa lagi di lambaran yang lain pula.